Doktor, wanita yang berjuang tu bukan bermaksud dia tak letih. Tapi dia tahu mana tempat dia nak berhenti dan menyandar. Perjalanan juga terpanjang, ragu-ragu, anxiety, kerisauan dan macam-macam mixed feeling yang berlaku pada hari pertama perjalanan. Ada duit tapi tak tahu ada solusi macam yang sekali bawa. Mencari-cari, tak jumpa-jumpa. Orkid ni dia tumbuh, dia tak perlukan tanah, akarnya berjuntai, tidak perlukan bumi, tidak perlukan langit, hanya mengharapkan rahmat Allah. Masya Allah. Ya, you're just like an orchid. Yang berkembang sinar, yang tahu je tahu. Terima kasih Ibu. Seperti orkid mekar perlahan, namun penuh harapan. Tangan ke langit, hati berani, tiada gentar, tiada lagi sunyi. Perjalanan orkid. Ibu sekarang sudah berada pada 5 tahun, Ibu tahun kelima dalam perjuangan kesihatan hormon wanita. Dan Ibu terus bantu kami, Ibu, dalam usaha terus membantu lebih ramai wanita di luar sana yang mengalami masalah gangguan hormon itu. InsyaAllah. Terima kasih, Ibu. Ada